Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Cast, dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian kita dalam slot Walk the Talk ke 134. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Dan saya mulakan dengan persoalan. Bagaimana satu hari anda kehilangan seseorang dan kemudian anda didatangi oleh satu makhluk kecil, iaitu kucing, dan kucing ini mempunyai misi. Dia membawa anda ke dalam dimensi yang lain bagi menyertai dia bersama-sama dengan misi tersebut, dan pada akhirnya mereka berpisah dan akhirnya kita dapat satu message apabila selesai misi tersebut. Stay tune bersama saya sehingga ke penghujung video ini. Lihat ni. Pada hari ini saya akan membuat ulasan buku, buku yang diberi tajuk sebagai Kucing yang dalam kurungan cuba menyelamatkan buku. Baik, ini adalah cover bukunya, warna kuning ini. Ini cover dia juga, di kat belakang ni ada rumusannya, dia ada ulasan sedikit, sinopsis cerita. Baik, untuk buku ini ia merupakan buku dari Negara Matahari Terbit yang ditulis pengarangnya oleh Sosuke Nasukawa dan diterjemahkan oleh Ifah Shukaira. Buku ini diterbitkan pada tahun 2026 oleh penerbitnya, iaitu The Bibliopress. Baik, ini adalah tebalan buku dia. Punya kulitnya seperti ini dan dia punya kandungannya gunakan kertas seperti ini. Dan untuk makluman semua, buku ini mengandungi ada 6 perkara, iaitu bermula dengan prolog, seterusnya ada bab yang pertama hingga bab yang keempat, dan yang terakhir adalah epilog. Jadinya jumlah ataupun halaman bagi buku ini adalah 178 halaman, dan buku ini anda boleh dapatkan di mana-mana kedai buku pada harga RM35. Jadinya sebelum kita bermula, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pengarang dan juga penterjemah buku ini. Baik, kita mulakan dengan jalan cerita, di mana dalam cerita pertamanya adalah prolog. Prolog dalam cerita ini bermula dengan watak utama dalam cerita ini, iaitu Rintaro yang kehilangan datuknya. Dia menjadi seorang yang keliru dengan perasaan. Kenapa itu berlaku? Sebab Rintaro ni sebenarnya telah dijaga oleh datuk dia selepas ibu bapanya berpisah. Dan seterusnya berlaku kesedihan di mana ibunya pula meninggal dunia. Jadinya hidupnya sepanjang dari kecil sehingga dia remaja adalah bersama datuk dia. Jadinya ketika dia dalam suasana ataupun perasaan yang keliru itu, dia hanya mampu untuk mengimbas saat-saat dia bersama datuk dia. Macam mana dia bangun pagi melihat datuknya menyediakan makanan, dan satu hari itu datuknya tak bangun dan dia lihat datuknya sudah terbujur kaku. Jadinya senang cerita, Rintaro ni adalah remaja yang pendiam dan juga introvert, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk berhenti sekolah dan mengikut makcik dia, untuk berpindah daripada kedainya, dari kedai datuknya lah, sebab dia duduk di rumah datuk dia. So datuknya ada kedai buku, so dia nak pindah ikut makcik dia. Baik, kita pergi kepada bab yang pertama. Ulasan daripada bab pertama ini, apa yang berlaku ketika Rintaro ni dia sedang mengemas kedai buku datuknya, tiba-tiba dia didatangi oleh kucing. Kucing itu ialah Tora, di mana kucing ini adalah pengantara yang akan bersama dengan Rintaro dalam perjalanan ataupun misi dia seterusnya. Jadinya apabila dia dah berdialog dengan kucing itu, dia dibawa Tora ke dalam satu dimensi dalam kedai buku itu juga, di mana Rintaro ni dia bertemu dengan seorang ilmuwan.
ilmuwan yang menjadi ikon, yang menjadi rujukan, ya, dan dia ni adalah ilmuwan yang membaca buku 100 buah buku sebulan. Maksudnya dia baca tu ketika dia berdialog dengan Rintaro tu pun dia masih membaca, baca settle. Sangat mengejutkan. Dia sekejap saja dia baca laju, ya. Dan dia ni menjadi panutan kepada orang-orang sekeliling. Sebab dilihat sebagai orang yang sangat berilmu, pandai, banyak baca buku, ya, dan dia menjadi seorang yang sangat bangga diri. Namun malangnya, apabila dia terlalu banyak membaca dan terlalu laju, hanya begitu saja, dia tidak dapat menghayati perkara yang ada dalam buku itu, kerana pada mata dia, membaca perlahan dan menghayati ini adalah perkara yang membazir masanya. Kita pergi kepada bab yang kedua. Baik, dalam bab kedua ni, teman sekelas dia iaitu Soya bertemu dengan Rintaro. Sebab apa? Sebab dia nak tanya khabar pada Rintaro, sebab dah lama dia tak datang sekolah. Dan dia juga sering membawa kerja sekolah, ya, kerja sekolah kepada Rintaro, ya, harapnya untuk selesaikan, ya. Tidak sebenarnya tiba-tiba Tora yang datang lagi. Okey, Tora yang datang lagi dan membawa mereka semua itu ke dimensi yang kedua. Dan dalam dimensi yang kedua ini pula, mereka bertemu dengan pengkaji pula, ya. Dia ada pengkaji, satu makmal dekat situ ada pengkaji, dan dia pergi bertemu dengan ketua pengkaji. Apa yang berlaku? Baik, ketua pengkaji ni pula dia suka meracik buku-buku. Maksudnya buku kita dia potong gunting-gunting itu, ya. Dia menguntingkan mengikut perkataan, ada yang ikut frasa, ya. Kenapa? Tujuan dia nak pastikan ramai orang dapat baca buku dengan cepat. Dan dia menganggap bahawa dengan satu perkataan itu boleh menggambarkan keseluruhan cerita. Contohnya kita ada perkataan bunga. Tapi buku dia ini, hanya perkataan bunga saja dapat menggambarkan keseluruhan buku itu. Itu yang dilakukan oleh pengkaji tersebut terhadap buku-buku yang ada. Baik, dalam bab yang ketiga, Rintaro ni pergi ke dimensi yang terakhir, di mana dimensi ini adalah di mana dia bertemu dengan seorang presiden syarikat percetakan. Dan as well kita tahu, apabila percetakan ini, ya, mestilah dia akan mencetak buku untuk dijual. Tapi untuk kes dalam dimensi ini, presiden syarikat percetakan itu dia mempunyai perspektif berbeza, di mana dia menganggap buku yang dicetak ini hanya mengikut kepada kehendak pembaca saja. Maksudnya kat sini, kalau dalam masyarakat tersebut mempunyai golongan yang ilmuwan, jadinya demandnya adalah kepada buku-buku ilmiah, ya. Jadinya percetakan buku ni dia akan cetak ikut kumpulan itu saja. Tetapi andai kata sebaliknya, dalam masyarakat itu fokus kepada benda-benda yang tidak sepatutnya, dia suka benda-benda yang tidak sepatutnya, maka percetakan itu akan mengikut demand tersebut, ya. Jadinya kat sini, presiden syarikat percetakan ni dia menganggap bahawa buku yang dicetak tu hanya perlu memenuhi keperluan nafsu tanpa menilai keilmuan yang ada dalam buku. Dan dalam cerita ini juga ada satu scene di mana banyak buku dilemparkan daripada tingkat atas, ya. Sebab presiden kan dia di atas, so dia dapat lihat, Rintaro dapat melihat satu scene di mana buku-buku dibaling dari atas ke bawah, ya. Dan buku ini dianggap seperti sampah kerana menyambabkan lebih banyak buku dilambakkan ke mana-mana, ya, sebab daripada yang dia buang dari atas ke bawah. Yang keempat, dalam bab yang keempat ini lebih kepada bab yang merungkai keseluruhannya, ya. Ketika ini Rintaro dan Tora ini, ya, dia berpisah pada jalan yang terakhir. Dalam jalan dimensi yang ini pula, Tora dia tak ikut Rintaro dan dia berjalan sendirian bertemu dengan seorang wanita, ya. Dan wanita ini dia perlambangan buku sebenarnya, dan dia
pamerkan post event selepas Rintaro bertemu dengan ketiga-tiga individu dalam dimensi tersebut. Kan kalau kita ingat tadi ada yang pertama, situasi pertama dia jumpa dengan ilmuwan. Situasi yang kedua dia bertemu dengan ketua pengkaji dan yang ketiga ialah presiden syarikat. Ketika scene itu sebenarnya mereka berdialog antara satu sama lain. Ya. Dan akhirnya apa yang berlaku dalam situasi yang pertama, dimensi yang pertama, Rintaro melihat bahawa ilmuwan tersebut dia membaca buku, satu buku sehingga renyuk. Maksudnya dia sangat menghayati buku. Kalau sebelum ni dia baca 100 buah buku satu bulan, tapi kali ni dia betul-betul baca, menikmati apakah masa dia tu dengan membaca buku itu saja. Sampai renyuk. Kalau dapat baca dalam buku tu lah, sampai renyuk. Sangat-sangat menjiwai. Seterusnya untuk situasi yang kedua, di mana pengkaji itu dia membaca buku dalam jangka masa yang sangat lama. Dia menikmati. Kalau dulu dia suka meracik-racik buku tu dan menganggap bahawa satu perkataan atau frasa itu boleh melambangkan buku, tapi kali ini dia menikmati hari-hari dia membaca buku saja. Menikmati apa yang di dalam tu, dia nak menghayati pula. Dan pada situasi yang ketiga, presiden syarikat yang hanya mencetak buku mengikut keperluan masyarakat, tapi dia dalam scene ini dapat lihat bahawa dia semakin muflis. Syarikatnya muflis kerana mencetak semua jenis buku. Tak kisah buku apa pun dia nak cetak sebab dia tahu bahawa buku ini ada semua ilmu di dalamnya. Ya. Jadinya apa yang dapat kita lihat di sini, setiap dialog Rintaro ni bersama individu-individu tersebut memberi kesan yang besar kepada individu yang dia dah temu. Sampai ke penghujung, apakah pengajaran di dalam buku ini? Ada 5 perkara yang saya boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Yang pertama, buku bukan sekadar perhiasan di rumah. Kita suka baca buku, kita suka beli buku, tapi bagilah masa untuk kita membaca buku yang telah kita beli itu. Kemudian, buku mempunyai nilai ilmu untuk dikembangkan, bukan untuk dibangga. Maksudnya kat sini, buku tu yang kita rujuk tu bukanlah sekadar untuk simpanan kita, untuk kita rasa bangga, tetapi untuk kita share kepada masyarakat, ya, komuniti kita. Seterusnya, teknik membaca bergantung kepada individu dan tidak tertumpu kepada satu teknik saja. Ya. Mungkin anak-anak kita selesa dengan teknik A, ya, ada yang boleh teknik B. Tapi apa-apa sekalipun, tujuan dia perlu boleh membaca. Seterusnya, buku bukan alat untuk mengaut keuntungan. Ya. Dan yang kelima, nikmatilah masa dan momen dengan membaca pelbagai jenis buku. Jadi rakan-rakan sekalian, kita sudah sampai ke penghujung slot kita pada hari ini. Semoga slot atau perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Untuk makluman semua, kita akan sediakan ulasan buku tersebut di bahagian description. Sila klik link tersebut dan download dokumen tersebut daripada folder yang disediakan untuk tujuan perekodan. Jadinya setakat itu daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel MSN Cast. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.